Kemerdekaan yang datang bersama darah. Tahun 1947, Empayar British akhirnya meninggalkan benua India selepas hampir 2 abad. Tetapi kemerdekaan itu datang dengan satu keputusan tergesa membahagikan tanah kepada 2 negara, India dan Pakistan. Garisan sempadan itu dikenali sebagai Partition of India. Masalahnya, garisan itu dilukis hanya dalam beberapa minggu oleh seorang pegawai British, Sir Ratcliffe, yang hampir tidak pernah menjejakkan kaki di India sebelum itu. Keputusan itu memisahkan kampung, bandar malah keluarga. Apa yang berlaku selepas itu? Keganasan antara komuniti Hindu dan Muslim meletus. Lebih 14 juta orang terpaksa berhijrah. Dianggarkan lebih 1 juta nyawa terkorban. Salah satu penghijrahan manusia terbesar dalam sejarah moden. Semuanya bermula dengan satu garis di peta. Jadi aku tanya kau, adakah ini kesilapan pentadbiran kolonial? Atau tragedi yang memang sudah lama menunggu untuk meletus? Follow sejarah ringkas untuk konten sejarah yang lain.